Assalamualaikum. Okey, untuk kali ini saya bawa anda dekat Bukit Kapar. Okey, rumah yang ada dekat belakang saya sekarang ni bukaan dia adalah 30 kaki, panjang dia adalah 67 kaki. Lebih kurang 1531 kaki persegi. Dia ada 2 bilik dan juga 2 bilik air. Okey, jom kita mulakan. Okey, dekat bahagian depan ni adalah bahagian teres ataupun boleh je dijadikan sebagai porch. Untuk depan ni adalah 15 kaki kali 27 kaki. Okey, untuk entrance kita ada 2. Satu daripada sliding door dan juga satu daripada pintu, satu downstairs. Okey, untuk kali ni saya bawa anda daripada pintu sini dulu. Assalamualaikum. Baik, ini adalah bahagian foyer. Okey, untuk bahagian foyer ni 6 kali 5 kaki. Okey, bahagian ruang besar ni adalah living, dining dan juga dry kitchen. Okey, untuk ruang ini sahaja 15 kali 30 kaki. Okey, seterusnya saya bawa anda ke wet kitchen. Jom. Okey, ini adalah bahagian wet kitchen. Untuk wet kitchen ni, bukaan dia adalah ukuran dia adalah 10 kali 8 kaki. Okey, seterusnya jom kita pergi ke ruang bilik-bilik. Tapi sebelum tu, ini adalah bahagian hallway. Untuk hallway ni sahaja, dia adalah 17 kali 9 kaki. Okey, seterusnya adalah tandas dekat bahagian luar. Tada! Okey, untuk tandas ni ukuran dia adalah 5 kali 8 kaki. Okey, seterusnya adalah bilik nombor 2 dulu. Jom. Baik, ini adalah bilik nombor 2. Ini adalah 11 kali 13 kaki. Okey, dalam bilik ni kita ada satu tandas tau. Okey, tandas ni adalah 4 kali 8 kaki. Okey, yang terakhir adalah bilik master bedroom. Jom. Okey, ini adalah bilik master bedroom. Ini adalah 15 kali 13 kaki. Okey, dalam bilik master kita ada satu tandas juga. Okey, untuk tandas ni, ini adalah 5 kali 10 kaki. Okey, sekarang saya ada dekat Bukit Kapar. Sebelah saya sekarang ni adalah pemilik rumah yang sekarang kita tengah review. Okey, Puan, ada apa-apa ucapan? Terima kasih Cik Dura. Nama saya Zarina. Sebenarnya kami duduk di Nilai. Suami ada tanah banyak ditinggalkan oleh arwah bapa dia. So kami decided nak buat rumah persinggahan di sini. So terima kasih kepada 2M kerana menyempurnakan binaan rumah kami. Alhamdulillah. Thank you very much. Okey, baiklah. Itu sahaja untuk video kita pada kali ini. Okey, kepada anda yang nak bina rumah, bolehlah WhatsApp kami di nombor yang tertera ataupun cari kami di TikTok, Facebook dan juga YouTube @2M Homes Construction. Jumpa lagi. Bye.